Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa balik dekat kedai Kayak Fishing Melaka punya vlog Okey, so dekat depan aku ni ada satu jentera baru. Okey, brand Hydia. Hydia 15 horsepower. Okey. Yang ini Hydia ni 15 horsepower, harga dia memang sedap, sangat sedap lah. Harga dia murah, tak ada. Dia sama macam produk Yamaha, 15 Yamaha. Cuba tengok Hydia Enduro. Biasa Yamaha Enduro. Ni Hydia Enduro. Maksud dia spare part dia semua spare part Yamaha. Spare part Yamaha. Jangan risau, boleh pergi kat Pemen tanya kalau beli mana dapat spare part dia Yamaha boleh pakai, Hydia pun boleh pakai. Sama saja. Okey, cuba tengok pattern dia Cuba tengok sini. Kalau pattern Yamaha 15 dah ada lubang kat sini. Okey. Dia punya ni besar sama, cuma dia kala hitam. Yamaha dia warna kelabu. Okey. Sekarang ni Hydia ditambah baikkan lagi. Dia ada 2, 3, 1, 2 dan 3, satu lagi dekat sini. Ni bawah ni. Untuk perangkap karat. Perangkap karat. Okey. Dulu mungkin dia ada 1 saja, tapi sekarang dah upgrade jadi ada 3. So kat sini untuk menahankan daripada body ni lekang daripada cat dia. Okey. Dan satu kita tengok dalaman sama betul macam Yamaha ni. Ni dalaman enjin. Tu dua silinder kita pakai, dia pakai 2 silinder plug, samalah. Cuba kalau tengok, kalau siapa yang pakai Yamaha, cuba tengok dekat dalam enjin dia tu sama tak kedudukan dia. Yang ni dia punya pegang ni kan sama. So kalau siapa nak dapatkan produk Hydia ni kan, korang boleh datang kat kedai aku Harga memang best aku bagi. Okey, kita bincang sampai jadi. Alright. So, dekat Hydia ni kalau kau tengok betul-betul, dia punya cara dia memang samalah macam Yamaha punya. Aku nak cerita banyak pun, aku dah pernah buat adalah brand Mercury punya enjin, punya dalaman, Yamaha, Hydia, Suzuki. Suzuki dia lain sikit. Dia punya kedudukan kompartmen dia ada lain sikit lah. Ni 15 horsepower 15 horsepower. So nanti aku akan buat video untuk 9.8 horsepower Hydia pula. Okey, kalau 9.8 horsepower Hydia, spare part boleh pakai Mercury, untuk Mercury. Okey, kalau Hydia 20 horsepower, spare part dia pakai Tohatsu 18. So, barang ni jangan risau, spare part memang ada. Hantar kat Pomen pun cakap tak ada masalah, boleh bawa masuk. Dan dia, jangan risaulah, orang kata apa, enjin ketahanan dia semua boleh dipercayai. Tapi harga dia murah lah sikit daripada jenama-jenama yang terkenal. Okey, tak lupa nak cakap tadi pasal tong minyak kita bagi, Hydia bagi 24 liter, sama standard Yamaha punya. Ada yang jenis plug macam ni punya 2. Okey, cuba tengok kat bawah ni pun 2 sama. Kalau Mercury dia 1 je, yang ni ada 2 lah, sama macam Yamaha. So yang ni, tahu tak apa function dia, tahu kan? Yang ni adalah kunci keselamatan yang pasang dekat sini. Kalau tak pasang kunci ni ini untuk restart tau Kalau pada yang baru lah, pada yang lama okey je. Lepas tu yang ni jangan lupa, yang ni kena masukkan dekat pergelangan tangan, letak dekat life jacket ataupun letak dekat kaki. Tujuan dia, kalau kita tercampak dekat atas air, lepas tu enjin akan mati. Sebab apa? Dia akan tarik benda ni. So enjin akan mati. Tak adalah boat kita akan menyasar pergi tempat lain lah. Okey. So boleh datang kedai aku lah kita boleh bincang. Okey. Okey, so kita jumpa the next episode akan datang untuk enjin 9.8. Lepas ni aku akan test untuk enjin ni pula dekat boat Trooper 380 guna 15 Hydia. Kita tengok performance dia. Alright. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.